Pemurah tapi makin susah. Pelik tapi benar. Ramai orang yang hidupnya sederhana lebih pemurah daripada orang kaya. Tapi masalahnya, pemurah pada tempat yang salah yang boleh buat hidup semakin sempit. Ada juga sanggup belanja besar untuk marjih walaupun duit tak cukup. Sebab takut orang kata kedekut. Akhirnya hutang bertambah, simpanan kosong. Ada juga yang sanggup beli barang branded, telefon mahal, beg mahal, walaupun hutang menimbun hanya untuk naik setaraf dengan orang lain. Tapi semua tu tak bagi pulangan, cuma bagi poket yang kosong. Ada yang pemurah. Semua orang minta tolong, semua dia buat sampai lupa jaga diri sendiri. Dan paling kerap, pemurah bagi pinjam duit walaupun diri sendiri sempit. Tak berani nak minta balik sebab takut hilang kawan. Akhirnya dua-dua susah. Orang susah bukan tak baik, malah hati yang lebih baik. Kalau baik pada tempat yang salah, kesannya boleh lama. Belajar kata tidak. Belajar pada perkara yang beli perangan, jaga poket sendiri sebelum jaga pandangan orang. Sebab duit habis sekejap, tapi hidup susah boleh bertahun. Jadi pemurah tu bagus, tapi biarlah pada tempat yang betul supaya rezeki kita berkat dan hidup lebih tenang. Cepat komen nak belajar kalau anda nak tahu cara urus duit yang lebih bijak, atau pergi profil Dennis. Klik link bio, like join Dennis atau get offer. Masukkan maklumat anda. Dennis akan bagi anda dengan segera. Let's join Dennis.